Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ceria hari ni. Ceria hari ni nak belajar apa? Tak tahu. Saya ajar apa ni? Cikgu Faiza ajar apa selalu kalau Saya tahu. Cikgu Faiza ajar matematik. Betul. Suka kan? Saya suka cikgu. Kalau macam tu kita dengar lagu yang kita pernah nyanyi pada kelas lepas. Jom kita nyanyi sama-sama boleh? Boleh. Pak Ali ada kebun epal, mari kita lihat sungguh istimewa. Ada satu bakul, epalnya sedikit, mudah dikira, tak perlu pusing ligat. Lihat bakul lagi satu, wah banyaknya, penuh sampai melimpah, seronok kira. Ini sedikit dan ini banyak, sedapnya epal Pak Ali, yummy. Okey, ada dua bakul. Satu sikit, satu banyak. Okey, banyak dan sedikit. Kita dah belajar lepas kan? Tengok buah apple yang bilangannya banyak, maknanya dia banyak. Kalau satu bakul lagi kurang, dia sedikit. Okey, untuk hari ni, kita nak teruskan untuk tengok sifat objek. Banyak sedikit hari ni kita nak mengadakan pada yang pertama. Okey, yang pertama. Cuba kita tengok apa ni? Objek apa ni? Pensel. Pensel tengok ni, dia tak ada dakwah, dia ada mata pensel. Okey, cuba tengok apa bezanya. Sama je. Sama sebab objeknya sama, tapi sifat dia, apa dia? Maksudnya cuba awak rasa. Cuba rasa apa bezanya. Keras cikgu. Sama keras. Tengok perbezaan dia pula. Ni tajam. Tajam. Cuba lepaskan dulu. Cuba letak dua-dua. Apa bezanya? Dia adalah dua-dua pensel. Tajam kedua-duanya, tapi apa bezanya? Panjang. Panjang, pandai Shima. Ada hadiah. Ni hadiah. Kakak bagi hadiah. Boleh makan cikgu, boleh makan. Jangan jawab. Boleh makan tak? Jangan simpan dulu. Okey, yang ni panjang, yang ni Pendek. Belum. Itu je. Okey, ni satu panjang, satu pendek. Okey, seterusnya pula kita tengok ni. Ini apa dia ni? Satu panjang, satu pendek. Botol air. Okey, botol air. Ada apa dalam ni? Ada air. Ada air. Tapi cuba tengok apa beza dia? Apa beza dia? Macam Tinggi, rendah. Okey, cikgu nak tahu. Ni satu tinggi, satu rendah. Tapi awak tahu tak? Dengan botol ni, selain kita minum air, apa lagi yang kita boleh buat dengan botol ni? Apa lagi kita boleh buat? Untuk buat apa? Dia daripada apa ni tadi? plastik. Pandai. Lepas tu nak buat apa? Saya nak hadiah juga. Ini cepumas. Okey, kita boleh buat apa dengan botol ni? Kita boleh buat apa? Kita boleh buat apa untuk alam sekitar kita? Sebab penggunaan botol plastik sangat banyak sekarang. Apa yang boleh kita buat? Selalunya kita buang je. Tapi kita buang dekat dalam tong yang disediakan untuk apa? Siapa pandai? Dia cepumas. Kalau betul, Kakak Bahti bagi 2 biji gula gula. 2 biji. Boleh buat apa? Kita Saya lah kita semula. Okey, tujuan kita semula untuk apa? Untuk jaga alam sekitar. Selain kita belajar tinggi rendah, botol ni pun berguna untuk recycle ataupun kita semula. Okey, 2 dah pada dengan objek. Apa yang pertama tadi? Panjang, pendek. Okey, yang kedua botol plastik yang boleh kita semula, apa bezanya? Tinggi, rendah. Pandai. Okey, seterusnya. Tengok. Ni kita belum apa ni? Ni apa ni? Duit.
Pernah jumpa tak ni duit shilling sekarang ni? Pernah jumpa? Pernah. Kalau nak pergi pasar raya, ibu masukkan dalam troli ibunya tu untuk dapatkan troli kan. Sekarang memang banyak untuk beli gula-gula pun tak boleh dapat sebiji lah 50 sen kan. Duit besar dengan duit apa? Ni duit besar ni duit kecil. Mana yang lebih besar nilainya? Yang besar. Kenapa dia besar nilainya? Sebab dia besar. Oh pandai. Sebab mana dia kenal besar? Mana yang besar? Cuba tunjuk saya. Yang ini. Pandai. Habis dah ada besar, satu lagi apa? Kecil. Besar dan kecil. Tengok beza kan? Warna beza, saiz pun berbeza. Okey, cuba tunjuk mana yang besar. Berbeza tu apa? Berbeza tu tak sama. Tak sama. Maknanya sifat dia tak sama. Saiznya tak sama, warnanya tak sama. Ni apa? Ini besar, ni kecil. Pandai. Okey, dah 3 sifat. Panjang, pendek, tinggi, rendah. Lepas tu besar, kecil. Cikgu ni dia punya piring tu besar. Ni piring saja. Senang mudah cikgu nak tunjuk kat awak. Seterusnya kita tengok untuk sifat yang ketiga. Okey, apa beza buku ni? Apa beza buku ni? Nampak beza tak? Tak ada beza cikgu. Tak ada beza. Kenapa? Sebab semua buku. Ni warna hijau, ni warna putih. Ni warna. Beza daripada sifat yang lain. Saya tak nak yang warna. Yang ni apa? Dia sama besar je cikgu. Memang sama besar tapi apa beza dia? Tebal. Tebal. Yang ni? Nipis. Okey, dapat sifat. Tebal dan nipis. Okey, siapa boleh tolong cikgu untuk kemas dulu untuk yang seterusnya. Okey. Kita letak gambar-gambar ini. Tengok gambar yang sama tapi tidak serupa. Cuba tengok. Apa yang tak serupa? Sama. Sama tapi tidak serupa. Agak-agak apa yang okey. Kita cikgu, siapa yang nak jawab soalan cikgu dulu? Cuba angkat tangan. Shima. Saya Aina lah. Aina kawan-kawan. Kenapa saya? Ya, sebab tunjuk Okey, orang. flashcard ni cikgu punya. Okey, kat situ dia tinggal cikgu. Okey, cuba tunjuk kat cikgu. Di mana buku yang tebal? Buku yang tebal. Ada 2 gambar buku. Mana buku yang tebal? Mana? Betul ke kawan-kawan? Salah. Bukan. Ni cikgu. Bukan. Mana? Cuba boleh bantu Shima? Shima Sebab boleh bantu. ada gambar buku yang ni. Dia ada 2 gambar buku. Mana yang tebal, mana yang nipis? Yang tebal tak ada. Aina cikgu suruh ambil yang tebal yang mana? Ni cikgu. Yes. Betul ke tak? Siti. Betul tak Siti? Yang ini yang sebab apa bezanya? Tengok helaian dia lebih banyak daripada yang ini. Okey. Untuk Siti pula. Soalan cikgu. Okey, shilling mana yang kecil? Shilling mana yang kecil? Saiz dia, sifat yang berbeza. Bangun Sidi, Shilling. Bangun je. Bangun. Saya nak guna yang tu boleh? Yang sebenar? Saya nak pakai gambar. Gambar je. Mana? Ni kecil. Pandai betul Siti. Pandai. Okey. Next untuk Shima. Ambilkan saya botol yang rendah. Mana botol yang rendah? Kita tengok yang tu ya. Itu yang sebenar. Yang gambar ni mana nak bezakan? Dari ni kot. Pandai. Ini rendah. Pandai. Okey, tepuk tangan untuk semua. Ada gula-gula lagi tak? Nanti. Nanti jawab dulu soalan cikgu. Dah tadi? Kita buat kerja dulu. Banyak. Biasalah. Kita best dari pandai kena buat kerja. Okey. Tadi siapa dapat buku? Tadi siapa dapat sini? Semua dapat botol. Duit. Duit sini.
jawab. Okey, yang pertama tu. Tulis nama dulu. Yang pertama kali buat adalah tulis nama. Wah, hebat ni. Pandai tulis nama. Saya kan tulis nama. Kalau tak pandai, cikgu boleh teruskan. Cima tak pandai tulis nama, Tak cikgu pandai teruskan. lah. Titik-titik. Titik-titik. Cikgu macam mana nak buat? Okey, sekejap ya. Arahan you ni. Sekejap, cikgu tak bantu tolong ajar yang ni. Okey. Yang Cima, gambar, objek. Yang rendah. Mana botol yang rendah? Pangkalkan. Pangkalkan dalam kotak ni. Pandai tak? Pandai tak? Tarik. Goyak pula. Tarik. Okey, yang kedua. Pangkah, gambar, objek yang tinggi. Yang ni dah rendah. Yang ni tinggi. Mana satu tinggi? Macam ni. Yang ni. Pandai Shima. Besar. Okey. Saya. Aku kan pandai je. Kamu pandai. Saya tak kenal tadi. Siti siap dulu. Kita lah siap dulu. Okey, mana dapat gula-gula? Cikgu saya tak jawab. Yang ni pangkah, gambar, objek yang nipis tadi. Mana yang nipis? Buku yang nipis. Oh, yang ni. Pandai pangkah? Pandai. Tengok Nina pandai pangkah sebab dia dah pandai tulis nama. Okey. Pangkah, gambar, objek yang tebal. Ni nipis. Okey, yang tebal. Pandai. Tercapai objektif. Okey, terima